Assalamualaikum. Hari ni kita makan nasi kerabu kat Mak Cerai di Cabai Pak Cerai ni. Okey, sekarang ni kita nak masuk tengok apa yang ada. Depan ni ada kuih-kuih. Kita tengok lauk dah. Ada lauk ayam, lauk daging, dan air gula dan sebagainya. Nasi kerabu juga. Sambal pauk pun ada. Sambal mangga. Ayam kecil. Lah, ambil ke mana? Daging. Saya ambil ke mana? Ayam pedas ada. Nasi kerabu ayam pedas. Ayam kecil apa? Ayam kecil jadi. Nasi kerabu ayam kecil. Masuk. Okey. Ayam kecil. Nasi kerabu ayam kecil. Solo telur mas ni tak usah. Air ke mana? Air ada. Luar makan dia pun selesa. Luar dia kipas gini je. Lepas tu ada air kopi situ. Dalam luar makan berekon dah. Nak kursi dia pun kan. So pun dalam dewet dah. Kita nasi kerabu dengan air kecil. Selagi nasi kerabu daging. Untuk harga standard dah, tak mahal, tak murah, standard berbagai. Buat apa dalam mata? Buat mesti ikut si, tak saya ikut kita kan. Tumis juga. Apa kerabu ada? Sambal. Cara makan nasi kerabu dah. Dia kena gaul. Bukan makan asing-asing gitu. Kena gaul. Nama dah kerabu. Kerabu ni maksud dia campur dah. Campur. Dia jadi satu. Okey, nak dekat nak lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terang ayat apa? Ayat apa ni? Ayat kecil. Okey. Dah. Bismillah. Alhamdulillah, kita siap makan dah. Jadi licin dah kita makan dah. Alhamdulillah. Jadi tak ada apa rasanya sebab bayar pun kita bayar belakang dah. Macam pun siap ada. Jadi kita minta diri dulu. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video. Bye bye.